Hello guys, sebelum Cikgu Won jawab soalan sahabat ni, minta guys aktifkan limat-limat putan di sebelah kanan ni supaya follow, like, komen, simpan dan repost video Cikgu supaya berkongsi pengalaman Cikgu Won dengan ramai ya. Alright, sahabat ni dia tanya macam mana untuk orang yang first time bawa kereta. Saya baru start mau ambil kereta, mau ambil lesen tapi tidak pandai langsung bawa kereta. Okey sahabat, jangan risau sahabat. Semua pengajar di Institut Memandu telah dilatih secara profesional oleh pegawai JBJ. Pengajar akan menyesuaikan kaedah dan kandungan pengajaran ikut kemampuan setiap pelajar. Jadi, bagi pelajar yang tak pernah pegang steering langsung, biasanya pada kelas pertama, kami akan memperkenalkan fungsi asas kereta. Diikuti juga cara mengawal steering dan teknik membelok steering. Pada masa yang sama, kita juga akan mengajar anda mengimpani penggunaan brake timingan. Okey, jika anda tak pernah memandu sebelum ini, jangan risau sahabat. Kami tidak akan terus mengajar elemen di dalam liter. Sebaliknya, setelah anda menguasai asas seperti ngawal steering, baru kami akan mulakan dengan elemen di dalam liter. Okey, jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah percaya kepada cikgu anda. Ikut rancangan dan jadual yang disusun oleh cikgu anda. Anda pasti boleh berjaya mendapat lesen memandu nanti. Faham ya sahabat? Terima kasih.